Okay. Belah kanan ni H4. Okay. So, kunci dia ni, cara dia, sekejap saya tengah cari, ni. The most important thing adalah dekat, sebenarnya H4 dengan H1 lah, tapi biasa kadang saya pakai H1 je. Okay. So, anything price, okay, yang berada di atas mid BB. Okay, by the way, yang ni BB. Okay, ni top BB, ni mid BB, ni bottom BB. Okay, clear? Okay. Okay. So, any price yang berada di atas mid BB, kita consider dia uptrend. Okay. So, any price yang close di bawah mid BB ni, mid BB ni kan, di bawah ni downtrend. Okay. Clear? Okay. Yeah. Itu nombor satu. Nombor dua, bila candle start close di luar top BB, contoh macam ni kan, maksudnya apa? Dia ada momentum untuk naik lagi. Okay. Faham tak? Okay. Any candle yang dah start close dalam BB, so maknanya dia dah tak berapa kuat lah. Maksudnya gitu. Okay. Clear? Contoh kan. So ni ada keluar sikit. Lepas tu dia terjun, dia naik balik, dia terjun balik. Nampak tak dia terjun balik ni? Dia dalam BB. So kita hati-hatilah kalau kita nak sell. Faham tak? Okay. So kalau boleh kita biar dia retrace dulu. Maksudnya macam tu. Okay? Nampak tak? Okay. So tu clear. Maksudnya BB dan juga top BB dengan bottom BB. Okay. Clear? Okay. So any candle yang berada di atas ni kita consider uptrend move lah. Start daripada awal pagi tadi ni, kalau ikutkan yang this candle kan. So this candle ni dah consider uptrend lah. Okay. So the next candle ni kita start cari buy. Nampak tak ni? Yang candle ni belum lagi tahu. Masa candle ni tengah berjalan ni, yang pukul 2 punya candle tengah berjalan ni kan. Kita tak consider lagi sebab dia consider candle yang pukul 1 pagi ni. Nampak tak? Sebab 1 pagi ni masih downtrend. So tak boleh lah lagi. Tunggu dia close betul-betul dulu. Biar clear. Okay. Itu yang seterusnya. Dan pastikan juga kalau boleh, kalau kita nak masuk, ni MACD. Ada MACD tak kat bawah ni kan? So MACD ni, dia mesti pointing up. Yang biru tu cross yang merah. Nampak tak? MACD tu dia punya setting default je. Default sahaja. Cuma dekat MT5 yang ada, dia indikator tu dia pakai yang standard je tau. Dia macam ni. Okay, kalau saya bubuh sini, kalau tengok dekat sini dia oscillators MACD kan. Kalau ni kita ambil yang standard lah kan. Scale semua ni standard, parameter semua standard. Dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Yang bawah ni. Jadi yang ni dia custom warna indie. lah. Custom indie ni tak apa, nanti saya bagi. Ada Telegram kan? Umi ada Telegram kan? Ada. Nanti saya cuba tapi Telegram saya nombor lain tau. Tu dah, nanti boleh PM saya tak? Telegram. Okay, boleh. Nanti saya bagi indikator ni sebenarnya. Okay? Alright. So any candle yang start pada ni maknanya kita consider dia uptrend lah. Macam dalam keadaan sekarang, kita still consider dia dalam keadaan uptrend. Cuma dia sideways lah sikit. Nampak tak? Dia still uptrend. Okay? Okay. So clear trend Okay. Okay. So bila trend tu dah clear, okay, contohnya macam ni. So kita nak cari setup lah untuk nak entry. Betul tak? Okay, contohnya kita nak cari entry, cari dekat lower time frame. Okay. So macam candle ni dengan next candle ni lah. Yang sama macam H1 tadi kan. Saya tukar ni. Lepas tu kita pergi ke M15. Apa yang kita nak tengok? Okay, mata kita hanya tengok. Okay, macam saya cakap dalam, dah dapat ebook saya kan? Ibu ada? Ada. So just fokus setup B dengan C saja. Okay. Okay. So setup. Okay. Kalau ikutkan kat sini, setup C lah. Kita consider setup C dulu Sebab dekat sini kan dia dah H1 ni dah uptrend kan. Betul tak? So kita nak cari setup C. Okay. Setup C ni, candle mesti close di luar top BB. Kalau buy lah. Kalau sell, bottom BB lah. Faham tak? Dia mesti close di luar. Okay. Faham tak? Yang tu saya panggil momentum candle lah. Candle momentum. Ini. Okay. Okay, clear Boleh? Yeah. Where else, yang setup B pula, dia mesti candle tu close di atas mid BB untuk buy. Nampak tak macam ni? Okay, clear? Okay, clear. Okay. So now nak tarik Fibo, betul? Soalan dia tadi tu nak tarik Fibo. Lepas kita dah tahu. Okay, so ni kita sah lah ni candle ni kan. So kita tarik dia daripada atas ni sampai structure yang paling bawah ni. Nampak tak?
Okey? Okay. Kita tarik daripada atas ni, tarik dia sampai bawah dan kita nak cari TP kita dekat 161 ni. Nampak tak? So TP kita akan berada di 161. Okey. Dan entry kita dekat antara 100 ni lah. Maksudnya dalam zon tu lah. Okay. Nampak? Stop loss kita would be di bawah ni. Di line ni. Okey. Nampak tak? Okay. Yang untuk yang kosong tu, kita ambil yang candle macam contoh yang up, candle Merah, kan. biru, apa tu merah? Ambil merah yang terdekat lah. Ambil merah yang terdekat lah. Okay. Jangan ambil merah yang jauh-jauh tu, ambil yang terdekat saja. Sebab Yang kalau kita terdekat ambil yang bawah ni boleh, tapi dia Aha. jadi macam panjang sikit lah pula. Faham tak? Ya. Kalau boleh ambil yang sini lah. Ambil yang terdekat. Okay. Ambil yang terdekat je. Senang. Okay. So this one, kita punya entry lah dekat sini. Nampak tak ni? So yang ni instant je lah entry dia. Macam saya akan buat satu instant. Okay. Kan? Lepas tu saya akan layer turun layer 10 lah. pip atas, 10 pip bawah. Maksudnya macam tu. Saya akan buat macam tu lah, 10 pip bawah, 10 pip atas. Tengoklah pada condition. Macam saya suka letak 3 je entry. Maksudnya. Kan? So, lepas tu TP dia kat situ lah. Itu je. Okay. So, same goes to yang macam ni pula. Yang setup B. Nampak tak ni? Ni setup B ni. Okay. So, tapi pastikan candle atas mid BB lah. Mata kena jeli H1. Okay. Okay. So, now tarik. One setup B ni dah ada. Kalau ikutkan Umi dah ada dalam grup alert kan? Ke belum lagi? Belum lagi kan? Ada. Tak apa. Cuma nak masuk dalam grup alert tu, Umi depo $100 je dalam account trading. Lepas tu nanti saya add je masuk. Okay? Alright. Ni setup B lah. Ni masuk dia. Nampak tak? So next candle kita entry lah. Okay? So TP kita kat 161 ni atas ni. Nampak tak? Maksudnya gitu. Stop loss kita would be di bawah ni lah. Yang kosong ni. Gitu je. Nampak tak? Dia punya Fibo pun default je kan? Default je. Saya tak pakai yang lain. Okay. Cuma nak tarik tu, ni salah sebenarnya tarik 100 kat atas, kosong kat bawah. Sepatutnya 100 bawah, kosong kat atas sebenarnya. Sebab dia retracement kan. Tapi tak apalah sebab kita nak 161 je sebenarnya. So, tarik je kat mana 161 tu kat TP tu lah, kat situ lah. Nampak tak? So, inilah dua cara. Okey, kenapa yang ini awal pagi ni dia terus jalan sampai? Betul tak? Terus jalan. Yang ni belum lagi. Nampak tak? So, inilah yang bermain-main dengan jiwa ni sebenarnya. Kebiasaannya, dia jadi macam ni sebab apa? Ada dua sebab. Nombor satu, biasanya market dah move biasanya dekat 600 pip, 500 pip, market akan sideways. Faham tak? Itu nombor satu lah. Nombor dua, kadang-kadang saya jeling juga kat H4 sebagai trend. Faham tak? Trend yang paling besar. Di mana ni H1 kan up kan, betul tak? Pasal tak H4 dia down ni, MACD pun down, ni pun down. So dia masih dalam keadaan 50-50 lah sebenarnya. So kalau jadi macam ni, saya lebih suka bukan setup B, saya suka setup C dulu. Faham tak? Kalau setup C tu candle close stop BB, lagi baru sedap, baru dia akan move. Faham tak? Itu cara dia. Okey, kejap. Satu lagi saya nak tunjuk, which is alert tu lah dalam apa nama ni, dalam grup. Kejap Okey, ni Telegram saya. Nampak kan ke Telegram ni? Nampak. Ini setup B yang tadi dia bagi kat kita tadi tu. Nampak tak? H1 dan juga M15. Lepas tu ni setup awal pagi tadi. Ni 24 April kan, setup C yang saya cakap tadi tu. Ni ada setup A. Dia A tak payahlah tengok. Setup B tak payah tengok. Setup C, B dengan C lah maksudnya. Ni awal pagi ni, 8:30 pagi tu yang tadi saya tunjuk tu kan. 8:30 dengan 9 suku tu. So at least dia dah filter kat kita trend tu lah, H1 tu kan sebenarnya trend tu, dan juga dia dah filter apa nama setup B dengan setup C tu. Setup C momentum, setup B tu dia break mid gitu je lah. Jadi tengok dulu sebelum nak masuk lah.
Okey, clear kan? Clear, Okay. clear. Ada soalan tak? Itu je sebenarnya. Yang ni untuk scalping lah maksudnya. Kan? Ah. Tapi tadi satu tu yang indikator ATR tu. Okey, ATR, lupa nak cakap. Okey, lepas ada setup B ni, saya lupa minta maaf. Okey, lepas ada setup C ni, dia close luar BB kan. Aha, ATR mesti di aha. atas 2.5. Yang ni Yang sebab tu kena setting lah dia punya level tu ya. ya ya ya, setting je. Ni sebab dah apa tinggi sangat, so dia apa nama Dia dah tak, lebih no, daripada dia 2.5 kan. lebih. Ni. Dah beberapa minggu ni dia So lebih 2.5. dia sama buy dengan sell pun dia akan sama Ya, sama ATR tu. 2.5. Maksudnya apa? ATR ni average to range, dia nak measure apa? Ha? Volatility maksudnya. Dia sebenarnya adalah 25 pip. Maksudnya gitu. Ah, Kalau macam sekarang ATR 65 kan, dia dah kira 14 candle tu average pergerakan dia adalah 65 pip. oh. Maksudnya Daripada 2.5 tu kita nak tahu kat mana? ni level ni, nampak tak? Dekat-dekat sini ni kan Level 6.5, tepi tu. betul tak? Biasa saya buat Aha, level kat sini 2.5. Nampak tak? 2.5. Okay. Tapi dia dekat M15 lah. Kalau kat H1 dia lain pula. Tapi tak payahlah. Pakai dekat M15 je untuk Okay, nak sebenarnya. alert yang saya buat tu dah masukkan ATR tu. Maksudnya gitu. Cuma dekat Hmm. phone MACD tu dia sama macam tadi tu lah. Cuma nak kena letak Hmm. indikator. Nanti saya pergi Ipoh tu saya tunjuk macam mana nak letakkan indikator Okay. tu. Kan? Hmm. Jadi mudah sikit lah. Tak apa, monitor dulu dalam sepanjang beberapa hari ni kan. Monitor Aha. dulu, tu buatlah backtest sikit kan. Dia kunci dia Ya. sebenarnya ni, dia punya ni, Hmm. trend ni. Ni. Trend ni jangan goyang lah maksudnya. Kalau still uptrend jangan goyang. Sehingga mana trend ni habis? Yalah. Bila dia close di bawah MACD ni. Dan MACD tu pointing down. So game tu habis lah. Tinggal. Cuma kita nak tahu kadang-kadang dia sideway. Macam mana kita nak tahu dia sideway? Ada dua cara. Satu, BB dah mengecut. Okay. Hmm. Itu satu. Nombor dua, price di contohnya kejap saya tengok kat sini Okey ni kot. Nampak tak ni kan? Ni, nampak tak ni? Yang satu, dua, Ha. tiga, empat candle ni kan? Ni kan atas Ha. BBB, betul tak? Ya. Tapi tengok MACD kat mana? Bila empat-empat candle ni. Kan dia pointing down, betul tak? So yang ini kira macam berkemungkinan ni 50-50 lah pada saya. Macam saya akan tunggu dulu sama ada MACD cross balik ataupun price di bawah jatuh. Nampak tak ni macam ni? So bila price ni jatuh di bawah MACD, the next candle saya start cari sell. Nampak tak? So MACD ni dia macam support kepada kita punya kepahaman trend lah. Dia sebagai confluence. Maksudnya gitu. Okay, clear? Ya. Itu je lah. Lepas tu ulang je lah. Ulang-ulang yang sama je kan. Benda yang sama je. Okay? Tak apa. Nanti video ni saya apa nama? Saya save kan. Lepas tu sekali saya bagi link tu. Maksudnya at Okay, least boleh. boleh lah Boleh tengok lah ulang-ulang tengok balik, kan. ulang-ulang balik kat mana yang tak faham tu, Yalah. nanti PM saya. Alright? Okay. Alright, okay, Mei. Ada last question? Ada? Okay, okay. Tak ada? Dah saya cuba MACD tu lah. Sebab saya tak pernah pakai MACD sebelum ni. Tak pernah tahu MACD tu kan. MACD ni Jadi is like dia macam momentum indicator lah. Sebab tu kalau tengok dekat indicator ni, Mei, kan? Kalau kita tengok dekat indicator ni, nampak tak? Dia ada trend, oscillator, volume, Ya, medium. Oscillator ni dia biasanya tengok momentum market. Boleh je nak pakai Tosh apa kan. semua tu boleh je. Tak ada masalah pun. Silakan je. Dia Yalah. benda yang sama je sebenarnya. Hmm. Cuma saya belajar dengan cikgu saya dengan ada arwah AWJ tu, dia pakai BB dengan MACD. So saya lebih comfortable dengan BB dan MACD lah. So senang kita nak filter the trend and direction. So MACD ni sebagai kita punya direction, BB tu sebagai kita punya trend. Maksudnya gitu. Saya belajar Apa monitor je dulu. belajar MACD tu kan. Cuma dia kena synchronize lah higher time frame dengan lower time frame tu. Kita kena confluencekan antara dua-dua tu. Selagi mana dia kat sini, contohlah sini kan macam ni awal pagi tadi kan dia ada momentum ni, betul tak? Ya, ya.
Tapi dekat sini dia masih di bawah. Faham tak? Oh ni kira dia Ah, dia naik, lepas tu dia dia terus naik. Kadang-kadang dia jadi terus naik, kadang-kadang dia tergolek juga. ada. Yalah memang. Ah, Kadang so ada persen ni kan. setakat ni apa yang saya monitor, saya biar clear dulu trend and direction. Once dia clear trend and direction, baru saya tunggu setup. Hmm. Untuk yang like finance tu dia ada account send tak? Dia ada apa? Ada account send, ada. Nanti Umi buka Ada. je account send tu. Aha. Boleh je buka account send tu, tak ada masalah. Boleh je. Sebab, Katalah sebab nanti nak sekarang. depo 100 Ha. tak ada kan. So ada 50 je. Hmm. Dah siap depo tu bagi tahu je Hmm. lah saya masuk je dalam grup nanti. Ha. Don't Sebabnya worry. sekarang memang trade pakai account send je. Tak Memang. apa. Okey, boleh, boleh. Tak boleh belajar ni kan pakai account send pun. Betul, betul, betul. Hmm. Hmm. Send pun boleh Tak payah. ataupun pakai demo lah. Pakai demo pun okey je. Ha. Tak payah depo kan. Maksudnya depo Hmm. dulu untuk nak masuk dalam grup support tu kan. Lepas tu Boleh. just Saya grup buka. support tu tak kisah kalau lepas tu account grow ke nak stay je tak ada bayaran apa-apa dah. Jadi sebab tu saya tak ada Hmm. charge apa pun, just deposit je. Ya, boleh Kan. buka Lepas account tu je kata mudah. MC pun lepas tu nak stay je lah, saya tak buang pun. Saya bukan macam tu. Janganlah, janganlah sebut MC. Contoh lah kan, kita cakap yang the real one lah, yang Yalah, berlaku betul. kan. Takut lagi segan lah Hmm. apa semua, tak ada, tak ada, tak ada. Ah, ah, Just ah. maintain je. Sebab di situ Ah, dia ada, sepatutnya saya charge tapi tak apalah, saya just macam free gift dekat situ. Dan situ ada ah. server untuk apa kan, nak bagi alert kan. So kena ada server lah, Hmm. VPN. So saya sewa Yalah, server tu. So alert tu akan keluar kat situ lah. Hmm. yalah. Cuma lepas ni insyaAllah saya nak buat alert tengok, next week jumpa ada kode. Lepas pergi Ipoh tu saya akan ke KL. Jumpa kode dia nak Hmm. letak terus entry. Faham tak? Jadi dia, kita boleh nampak teruslah kat mana point of entry tu. Dan juga kat Oh, mana TP dengan juga stop loss. Maksudnya gitulah. ada buat copy trade eh? Okey, sekarang memang saya ada copy trade Ha. tapi saya tak guna gold lah. Saya setakat ni saya pakai currency untuk copy trade. So copy trade ni Okay. tak pakai sistem macam scalping ni. Okay. Copy trade ni Ya. kita pakai, kalau Umi pernah dengar apa nama ni, BBMB, pernah AEA. dengar? Ha. So Apa? katalah nanti Umi dah deposit, kata contoh nak follow copy trade kan. Copy trade ni, Hmm. okey tak apa, saya cerita dulu BBMB kejap Berapa minimum dia? Dia macam ni, saya buat kalau nak sedap Ha? minimum dia sebenarnya apa nama, uh, 300. okey, 300 betul. Tapi dengan Kan? 300 tu sebenarnya saya trade Hmm. untuk equity $100. Faham tak? Okay, okay. Maknanya 300 tu saya masuk lot size 0.01, 3 layer saja. Hmm. So ni sistem yang saya buat tu lah. Maksudnya BBMB multi time frame. Nampak skrin ni kan? Nampak? Dan ni pun saya ada alert juga. Oh. Di mana alert ni, kalau tengok dekat sini, nampak? Ni ABS 1 ni. Yang ni adalah sistem BBMA. Oh. So dia akan bagi tahu alert kat saya tengok ni boleh masuk, saya akan masuk lah. Bila dah profit, contohnya macam ni kan. Ni saya ada letak ni kan. Ni contohnya turnover dan transfer tadi. Sebab semalam dah profit kan. So saya Hmm. akan transfer lah account klien ke, apa macam contoh kan, modal 300 tadi. Katalah Hmm. profit $30, okay? So Hmm. saya punya commission 10% je Umi. Mana $3 je. So Oh. dalam account Umi tu akan ada 20, apa nama ni, $27. Faham tak? $7. Maksudnya gitu. So lepas tu esok pagi tu saya akan transfer lah $27 ke mother account. Faham tak? Apa? Jadi kita trade hanya $300 tu je lah. Hmm. Bila Ah, ada profit terus transfer je. Terus transfer je besok. Saya akan buat macam tu. Hmm. Cuma Guna kena bagi 300 apa, je. kena bagi apa nama ID lah dekat saya. Tak apalah, saya transferkan je lah. Faham tak? Kalau Hmm. Umi nak buat sendiri pun just masuk dalam grup. Dia macam ni, saya boleh bagi option. Katalah Umi nak copy trade kan, $300 Hmm. contoh okay. Hmm. Hmm. Lepas tu saya masukkan dua-dua dalam dua-dua grup terus. Faham tak? Grup Ya. alert tu. Lepas tu ambil lah sikit bila dah ada profit. Ada klien saya, dia buat $1,000 Hmm. tau. Lepas tu bila dah Ha. profit kan, dia ambil daripada situ, dia ambil macam $50 tu.
Dia masuk account send. Lepas tu dia trade sendiri dengan scalping tu. Maksudnya. Ya. Sebab Ah, tengok YouTube yang tu kan macam simple, macam mudah nak faham kan. itulah. Cuma Macam itulah yang dia kita nak faham tu satu mudah. Bila kita nak trade tu kadang kita kena dia itulah skill sikit dia lah. dia Kan? teori memanglah teori. Teori Saya memang tu lah dia saya dia macam tu kan. Cuma ada certain orang teori pun susah nak faham. Bayangkan dia nak trade macam ni. Faham tak? saya ni belajar dah ramai cikgu. Teori boleh faham, tapi bila trade tak boleh lah. Ah, Saya trade profit tapi cuma tak konsisten. Okay. Hari ni profit. Semalam saya buat profit 40 U. ah, Saya start 10 U ya, tapi dengan sen kan 1000 sen. ya. Saya boleh profit semalam 40 U. Okay, Malam. Lepas tu hari ni habis. saya mulakan balik 10 U. Okay, Habis habis 10 U. MC. Okay. Kat sini dia punya critical path dia sebenarnya ni dia macam ni. SOP tadi tu. Yang dapat 10 tadi tu, adakah SOP untuk entry clear dan SOP untuk exit clear ke tak? Tu kunci dia. Saya pakai alert. Saya pakai alert juga. Saya pakai Okey. dashboard kan. Saya Okey. beli dashboard. Sebab Okey. saya tak ada masa. Sebab saya kerja. Saya tak ada Betul, masa betul. nak monitor, nak tengok chart. So saya tunggu dia alert. Alert masuk. Okay, saya Entry. saya akan tengok jugalah. Tengok Okey. time ke atas. Tengok. Ni nampak yang risau. Betul. Dia punya ni trend dia macam mana slow ni kan. Semalam saya free. Bila ada alert, saya betul-betul saya boleh monitor, saya tengok debat ni. Okey, saya entry. Tu tadi saya busy tapi nak juga entry. Macam tu lah. Yang itu dia dah jadi okey, tak apa. Umi simplekan the SOP tu, yang mana yang profit itu hari kan. Umi tengok okey A B C D. Katalah ada 5 step. Buatlah 5 step tu. Lepas tu, masa kita tengah busy ni pun, kita tengok 5 step tu. Kalau 5 step tu meet, kita masuk je. Okay. Ada kan masuk je kan. Kalau dia sama, okay, masuk je. Tak ada masalah. Okay. So, in term of entry, dah betul. Okay, next pula, kita kena clear exit. Ramai orang, entry dia pandai. Exit dia tak pandai. Saya tak pandai. So, exit kena ada macam SOP juga. Okay, aku hanya exit kat sini. Macam saya exit dulu saya buat 10 pip. Dulu saya buat 30 pip kan. Bila kena stop loss apa semua banyak apa semua jadi macam tak apa nama macam tak ekonomik lah kan. Tak jaya. Yalah. So now saya just follow through Fibo 161 saja. Contohnya macam tu. Whatever jadi 161. Macam saya lah. Saya kalau dia tak touch tipe satu tu dah hampir-hampir pun saya close je. Close je. Ataupun just letak macam okay, 10% of the account aku close. Contohnya macam tu. Itu kena clear lah exit. Lepas tu pula dah habis entry dengan exit dah clear. Timing pula. So timing kena betulkan juga the SOP tu, timing kita. Sama ada time kita busy jangan masuk. Contohnya macam tu. Ataupun hanya masuk waktu malam sahaja. Contoh. Kita hanya kena tetapkan tu. So kita follow je lah. Kita punya disiplin tu. Itu je. Okey, tak apa. Nanti kita jumpa dekat apa nama itu tu ada boleh insya-Allah. Sebab ada lagi dua ke tiga orang lagi. So saya drop by pula kat situ kan. Kita insya-Allah kalau alright, okay. Okay, Thank you. Terima kasih banyak-banyak. Sama. Okay, terima kasih banyak bye. cikgu. Okay, Assalamualaikum.